Dia ni kahwin. Kawan ayah ni kahwin lagi satu, kahwin lain ni. Kencing tak boleh tahan. Tahan. Ada toilet ke? Bukan. Mana ada toilet? Sekejap lah. Buka pintu rumah ni. Radang lah. Ya Allah, kau tutup pintu ni. Continue straight for 15 minutes to 77 Jalan Bedang. Sabar je lah. Kau jangan nak buat perangai je. Kau dah tak tahan. Sikit tak ada kereta lalu. Bismillah. Tapi tak ada orang lah kat dalam masuk. Tapi abang tu kata petang ni macam tak ada orang dah. Ada orang semua mesti masuk pagi. Saya bahaya ada baru lalu. Macam baru berturap jalan ni. Baru lagi. Yalah lain pun tak ada. Macam cantik dia buat jalan. Buat benda sama dengan orang yang sama. Ya. Macam airline buat benda sama Tapi dengan orang lain-lain. Ya. Kau hari-hari dia tengok different style. Apa tu? Penumpang lain-lain. Ya. Yang bekerja kita pun lain-lain. Ya, dia, lepas tu penumpang tu dah keluar, masalah tu keluar sekali. dia tak bawa tau. Ya tu. Siapa? Cik, tadi Dia masalah. keluar masalah keluar. Okay, bye. Tapi kalau kerja office, saya tak suka. Saya sangat pantang orang kuasa lepas after work. So saya tak suka. So saya memang tak suka benda tu. I love to use my brain. Saya suka menjadi manusia yang bijak, tapi saya tak suka orang ganggu orang yang bijak waktu kerja. Saya tak suka. Saya tak suka. So apa yang saya buat adalah selepas saya rejoin balik jadi cabin crew, I was the first batch yang interview untuk rejoin. Tapi pada waktu itu kita shooting Azul Arifin. So kita shooting dengan Astro. So saya punya kemasukan balik rejoin tu lambat sikit lah. Shooting apa ni? Dulu kita masuk macam adalah satu rancangan reality TV. Artis sebenarnya. Cakap apa? Apa tajuk dia Pencuri Hati, tapi kena ban sebab banyak kontroversi. Puteri di Hati. Pencuri Hati. Drama. Reality TV. Macam The Bachelor. Faham, tapi tak keluar. Dia baru press conference semua dah buat ni. Lepas tu kan banyak sangat netizen komen kan, cakap macam seksi sangat lah apa kan. Malu. Dah record ke? Dah shooting, dah press conference. Apa namanya sekali lagi? Pencuri Hati. Dah lah. Pernah dengar? Tak ada. Dah lah hero dia Zul Arifin. Kau nak berebut Zul lah. Kodoh-kodoh lah, tapi tak. Berpengamat. Ini best. Tapi Zul je lah tak dengan kita. Tak.
dah record apa semua. Dah record semua benda. So macam kau dah record semua benda. Lepas tu tiba-tiba dah whole ni rejoin. Tiba Astro press conference. dapat dah semua. Press conference pengacara. Berapa ramai gadis-gadis Malang itu? 12. 12? Lebih kurang. Shoot kat mana? Aduh, enggak. Semput je keluar kereta. Semua kali biru ke ni? Santai lah. Hotel tu dah takkan cancel kan? Belum kata kita lewat kan? Buat macam mana? Tak lah. Tak ada lah. Dia check in nak sampai mana? Betul lah bayar kan? Dah. Kadang kita lalu macam sunyi jalan ni. Ada jalan lain ke nak masuk? Rasanya tak ada. Saya daripada baling tu. Baling. Pahala camping ni macam ni. Tutup Taharu melawan bakteria punca utama masalah kesihatan mulut. Tempat dia. Oh, dirahsiakan. Rahsiakan. Perjalanan ceritanya. Kau ada tengok Google. Ada kan? Asyik. Masuk banyak tu lah perempuan. So dia macam reality TV. Kau hari ni kau dapat dating dia. Kita masih dapat lah tas-tas untuk mengambil hati Abang Jo. Apa je? Apa tas yang you? Tas yang Dia macam main rona-rona berebut-rebut dan bertahan ke atas tarik. nasib baik sikit tak ada. Kalau ada sikit mampus kau. Aku tak dapat bayang macam mana. Boleh lah, mak aib lah. Aib betul. Nasib baik jugalah dia tak tayang ya. Kalau tak aib, 7 keturunan bang. Tak. Kenapa dia pergi masuk situ? Apa yang mencetusnya? Dia orang yang cari saya. Kita kan influencer. Daripada influencer tu dia Alia masuk punya IG. Alia Banks TikTok.
Oh, Alia Banks. So saya punya TikTok saya dah 5 TikTok sebab saya kena ban je. So TikTok pertama saya viral sebab saya ada satu video saya tutup pintu kapal, saya pakai pasir sampah. That video itself 14.2 million view. Kena ban. Video tu masih ada, saya viral because of that thing. Oh, video tu masih ada. Akaun mana? Akaun yang satu, tapi saya dah tak boleh live kat akaun tu sebab akaun lain, aku kena ban. Lepas tu buat lagi akaun lain sampai akaun kelima. Oh, memang Kenapa? Kita tak ada. Tak jangan sikit kena kau. Sila komen lagi sekali satu with sikit. Dalam mampus. Sebab dia itulah kerja kau nak membahan orang je dengan TikTok tu, memang kena ban lah. Oh, roasting lah, roast orang semua lah. Dia macam buat POV. POV lepas tu carut satu like that. Nanjing. Tapi benda tu adalah luar daripada kerja saya. Maksudnya saya tak bercampur cakap-cakap dalam uniform, tak. Saya adalah saya. Tapi you ada nyatakan yang you cabin crew? Orang tahu-tahulah. Tahu-tahulah, tapi you tak officially tanya. Tak ada tulis cabin crew ni. Tak. Tapi yang saya punya video yang viral tu pun, yang sampai Astro jumpa tu, saya post, saya tidur. Saya tak ada expect nak FYP ke apa. Punca dia kawan saya cakap, Alia, mana video yang kau tutup pintu kapal kelakar tu Lepas tu hujan, apa itu aku kepuk tentu nak cover pakai pasir sampah, tutup kan. Lepas tu dia cakap nak video tu sebab nak post buat wish birthday. Lepas tu saya tak, zaman tu masa mula-mula TikTok ada, kita tak tahu pun pasal FYP punya tips and trick, we don't know. Saya post, saya tidur, esok dah 2 juta, takut. Lepas tu komen. Yang pakai plastik tu lah. Ya, lepas tu sekarang dah 14 point berapa juta dah. Lepas tu Astro kenal saya dari situ pula. Ji tengok video tu, Ji. Cari video. Kat mana? Kat TikTok, Alia Banks, ALIABANGS. Dia tak ada number. Yang tu yang first account. BANGS. Alia Banks tu sebut rambut kat depan ni dulu. Yang tua-tua ni tu lah. Fringe tu. Oh, video tu pintu kapal ada. Yang first video. Tengok. Saya buka akaun tu. Oh, maknanya pintu 73. Pintu 73 kat depan. Belakang. Service door. Service door. Door to right. Diorang nak masuk. Door to left lah. Door to right waktu tu. Zaman dulu kita orang masuk. Oh, service door to right. So diorang nak masuk barang kateri dah suruh aku jalan lebat pula. Pasir sampah. Itu impromptu lah. Dia macam tak saya tak plan. Masalahnya saya dah yang ambil yang siapa? You sendiri? Tak. Your friend? ICC saya. ICC saya. Dia macam ni nak tunggu catering tu. Saya nak kena tutup pintu tu. Saya dah pakai pasir sampah. Saya ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang. Ke depan, ke belakang pasir sampah tu. Nak tutup. Kau cross je. Nak tutup pintu. Oh. Nak buat. Nak motor ni. Oh, inilah. Oh ya, yeah, you look different with that fringe lah. Dia nampak macam baik sikit. Okay, ini guys di TikTok Alia Banks. TikTok dia dah tak aktif sangat dah. Boleh tengok lah video ni. Yang viral. Tapi tak kasi tak ada apa-apa lah time tu. Sebab saya tengah tunggu bila lah nak keluar pakai telinga ni. Kau nak selamat. Tapi dah samakan fringe lah. Dengan rambut yang kepuk tinggi tu kan. Lepas tu kan, lepas tu saya pergi, lepas tu dah tutup, lepas tu ICC dah gelak-gelak tau. Cakap ada je benda nak buat kan. Tapi jangan ikut benda ni jadi dulu. And I post it after I resign. So benda tu viral. And from there saya keep on viral. Ada video saya handle passenger yang PRM yang saya sebut tadi. Video tu pun viral juga. Alia Bank juga. Itu pun sampai masuk news. I rasa itulah video ni rasa suggestion daripada you all semua lah. Dia macam I sendiri kau. Mula dia macam I sendiri kau clueless macam mana aku dapat si Alia ni boleh dapat daripada admin I tetamu Alia macam bila you tunjuk video tu tadi
now I realise kata video itu well, looks familiar to me. Kan dengan plastik sampah tu. Saya dah tak buat tau tu. Takut. Oh daripada situlah you dipilih untuk jadi Abang Jul. Ya, lepas tu saya pun waktu tu banyak lah. Masa tu dah resign. Masa resign lah dengan pegawai takbir tu. Pegawai takbir pun saya resign, saya dah buat bisnes saya sendiri. Dan tu saya jual sambal gesek dan juga biskut. Ini the way before rejoin. Maksudnya dah dekat-dekat rejoin dah. Dekat-dekat rejoin dah. Okay, sambal gesek bila pula ceritanya? Saya macam-macam lah. Kejap nak terbang, kejap bukan kerajaan. Saya dah cakap saya ada bucket list. Semua dah tik. Okay, bucket list semua tu. Semua bucket list dah rasa kerja government. Rasa tak jadi PTD je bang. So saya pergi saya kerja UPM. Lepas tu saya resign sebab saya dapat tahu yang macam airlines macam makin growing and then diorang akan rehire back. Waktu tu saya resign lah. Kita nak apply balik. Tapi sebelum rejoin nak buat apa? Kita pandai masak. Pandai masak, pandai masa tu COVID dah okey dah? Dah okey dah. Orang berdiri, single kan? Pandai masak, pandai make up, pandai buat CPR, pandai lah macam-macam kan. So saya pun buat lah. Saya buat bisnes sambal gesek mak hayam dengan biskut. Buat sendiri? Buat sendiri. Saya gesek pakai tangan. Tak ada kilang, tak ada apa? Tak ada, tak mampu. So buat ikut tempahan lah? Saya open order dekat Shopee. Open order 10 lah buat macam tu? Saya buat berapa batch, so orang beli. Tapi yang kelakarnya saya dah jual 5,000 jar sambal gesek. 5,000? Waktu tu saya jual 5,000 jar sambal gesek sehari. Wow. Seorang buat? Ada juga kru yang buat part time dengan saya. Sebab masa tu pun diorang pun tak banyak lagi flight. Masa awal-awal saya buat bisnes tu flight kawan lah. So saya macam tolong lah kawan-kawan saya lagi. Kan buat part time dengan saya. Saya bayar lah. Untung banyak. Alhamdulillah. Even until now pun saya buat biskut buat minggu. Saya buat seorang lah sekarang. Tapi zaman yang saya tak fly lagi tu, saya sampai ada agent semua. Tapi I used to fly. So saya fly. Sekarang ni saya buat sampai 1 kilometer. Turn right on 77 Jalan Betong. Regular customer dia tunggu untuk saya open order once a year tu. Okay lah, untuk buat daily punya viewer buka lah order sekali. Tengok macam. Saya plan naik habis-habis ball. Kita nak sambal gesek lah. Kalau korang nak, kau DM dia sendiri. Korang. Tapi jaga sambal gesek mak hayam. Sedap ke? Tak bawa, tak ada contoh. Dah buat lagi dah? Saya buka once a year only. Okay, siapa yang dah berasa komen kat bawah? Ya. Kalau buka dekat Shopee sekarang dia tulis sold out. Tapi review saya dulu saya sampai Turn right on 77 Jalan Betong. Bukit Berapit. Ya lah. Betul lah. Sana nak pergi Pekan, Petronas. Nak sampai lah. In 2.2 kilometers, internet ni ada. you'll arrive at ICQS Bukit Berapit. kita sampai dapat yang program yang international seller. Maksudnya orang daripada overseas boleh beli sambal saya. It's only happen if you are the seller dekat Shopee yang kalau active and review bagus and you're consistent baru you dapat plan tu. Itulah. Bukan kaleng-kaleng lah. Tak pasya-pasya lah dapat tu. Buat benda tu. Lepas tu saya buat kelas bisnes. Kelas bisnes? Saya ajar orang untuk sebab saya ada catat kan. Ya, betul. So saya meriah sangat lah entrepreneur saya buatlah kelas-kelas yang macam basic. You nak kira cost tu buat ni. Tak, asal meriah sangat. You nak guna 4 pillars of marketing but in very details. Benda tu saya ajar. Saya buat cost tu points. So that's what I do waktu COVID, and then after I resign from UPM, and that's how I survive. Takut. Macam tu. Banyak you punya. Assalamualaikum Cik. Tapi KL je. Dia lah sekarang kalau semalam ya. Sekarang ni apply saja je. Soalan pagi. 4 orang ke. Tak mengganggu kerja. Okey Cik, masih Cik. Assalamualaikum. Disclaimer. Tapi you ada lah. Ada. Bila macam saya punya imagine saya ada followers saya sebagai anak hayam. Anak hayam saya ni
Ada toilet tak? Anak, bila you dekat TikTok Ada ni, toilet. satu benda, bila you bercakap benda yang bijak, algoritma you akan tarik followers you yang macam tu. So saya banyak bercakap bisa Makin jauh. Tu ini ke? Dia habis sini dah semalam. Hari ni tak ramai, alhamdulillah. Harap-harap tak ramai lah. Baik, ada toilet. Dia kencing. Kau nak kencing apa? Kencing kat sini. Sana nak kena naik tangga tinggi-tinggi. Pergi check dulu, okey tak toilet ni? Apalah tak okey lah, bersih apa. Kan nak apa ni? Ada RM20 nak beli SIM card. Pasport? Pasport tak ambil? Tak payah, dah register lah. Ambil je. 20? Nak beli SIM card, lepas tu nak bagi dia lebih. Berada ni aku sembang semalam. Tahu SIM card sekarang. Astaghfirullahalazim. Okey tak Emma? Toilet dia? Okey. Satu je lah. Bersih. Pergilah. Yap. Sibuk adik. Mana dekat kan? Biasa. Hati. Nak check in hotel pun. Ha? Nak check in hotel dulu. Ha? Makan. Makan? Apa ni? Hai. Allahu Akbar.